Jadi orang perempuan ni wajib tahu 5 perkara. 5 perkara ni setiap orang perempuan wajib tahu. Yang pertama adalah cara menutup aurat dan berpakaian yang betul mengikut syariat. Tudung tak semestinya tutup aurat. Kena faham. Beza tutup kepala dan tutup maruah. Pakaian ketat, jarang, sendat, semua tu bukan menutup aurat dengan sempurna. Tapi semua tu dikira sebagai menayang dosa. Jadi kena hati-hati orang perempuan. Kena ada ilmu bab aurat dan juga bab berpakaian ni. Supaya kita tak termasuk dalam dosa. Yang kedua, haid dan juga istihadah. Yang ni kena tahu. Bila kena solat, bila tak boleh solat, bila kena qada solat, bila waktu wajib mandi, bila boleh bersama dengan suami. Silap faham dalam bab ni, boleh bawa pada solat yang sia-sia, boleh bawa kepada dosa, boleh bawa kepada kesilapan dalam kita melakukan amal ibadah. Yang ketiga, pergaulan dengan lelaki ajnabi. Kena tahu batas apa yang boleh, apa yang tidak boleh. DM lelaki tanpa urusan, saja-saja nak bersembang, tak boleh. Keluar makan berdua-duaan dengan rakan sekerja, tak boleh. Semua tu boleh membawa kepada dosa. Yang keempat, taat pada suami pada perkara yang tidak menyalahi syariat. Bukan jadi hamba suami, tapi kita tahu bagaimana adab kita, akhlak kita dengan suami kita. Taat pada suami dalam takwa, bukan taat pada suami dalam maksiat. Dan yang kelima adalah ilmu akhirat. Bukan nak suruh belajar sampai jadi ustazah, boleh mengajar, tapi sekadar untuk menutup kejahilan kita. Jangan bangga jadi wanita moden tapi jahil dalam bab agama. Belajarlah, bukan untuk orang lain tapi untuk selamatkan diri sendiri dari api neraka. Jom share ramai-ramai video ni, biar ramai orang perempuan dekat luar sana tahu tentang perkara ini dan mengambil berat tentang perkara ni. Nak berilmu, ingat Ustaz Kembar Hafal.